Hai, Assalamualaikum, selamat pagi-pagi guys. Alright, welcome back to Mak Kedah channel. Okay, so apa cerita hampa? Aku ucapkan hampa semua dalam keadaan sihat. Dan yang mana baru singgah channel aku, jangan lupa tekan butang subscribe dan butang loceng supaya hampa tak ketinggalan video-video terbaru daripada aku. Okay, so aku kat mana hari ni? Macam biasa guys, kolam saya. Jom aku belanja hampa. Kolam section 24 guys. Tapi ada cerita kan, di sebalik cerita. Aku nak pergi kolam Sungai Buaya. Setting memang untuk kolam Sungai Buaya, tapi tak tahulah hari ni macam mana kan. Tiba-tiba aku boleh tersampai pula kat kolam section 24. Sebabkan sana kolam tutup, buka tengah hari. So nak tak nak kita kena mai juga. Alright, so hari ni aku dah siap pancang. Aku tak main kat banglo. Sana banglo aku tak main. Aku main kat kedai ni, kedai makan. So ini aku dengan Seafood Awi. Seafood Awi, peace sikit. Tengok hari ni dia main apa, roti sagat guys. Kau tengok dia punya inti padu-padu. Sekejap lagi aku belanja dia punya setup ni. Setup keracunan makanan ni. Setup ni. Okey. So aku tak boleh tak sabar. Aku kalau mengai tak boleh ketak. Tak boleh ketak. Apa-apa pun tak lagi, stay tune. Jom kita tengok umpan apa aku pakai ni. Okay guys, hari ni kita guna umpan pelet Untuk pertama ni kita guna umpan pelet. Tepung apa aku tak bawa sebab aku ingat nak main kat Sungai Buaya. Tapi itulah, kita merancang. Tu dah. Aku punya ni mana? Cuba. Tu dia. Ni dia kita punya apa ni. Okey. Alright, kita pakai rambut V pendek kat kot ni. Pendek panjang sikit. Okey, rambut V panjang sikit. Ada ropok V. Sikit. Kita kacau tu Awi tu nak goncang. Okey. Macam biasa kan kita ni sangkut kat mata. Bismillah. Allahumma pelet pandan ni. Tak tahulah dia mau ke tak mau. Cubalah. Bismillah. Atas ni kita ketakkan atas ni ya. Bawah ni longgak-longgak bawah. Dia akan pecah yang bawah dulu. Okey, kita hantar kosong dulu ya. Sekejap lagi kalau tak okey baru kita semprot. Tengoklah. Aduh. Jom kita buat bagian.
Orang ni agak ramai juga sebab ada game RM10 ni. Bismillah. Wah. Putih. Oi. Aduh, aku mula. Putih kat main line juga. Aduh, pan aku. Sekali dengan mantap satu. Aku tak tahu lah. Pasal apa pula tadi ni. Dah mula lah. Makan sambut guys di Puawi. Baru balik. Oi, dia mau roti ya. Jauh. Ah. Putih ke lucut? Aduh. Oh. Nampaknya kita kena tukar tali lah ni. Nampaknya kita kena tukar tali lah ni. Putus main line. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Si Puawi dah putih dah kat situ. Nampak muka kekecewaan kat situ. Ya, kita try baling lagi. Nak tahu kok dia makan sambut lagi. Harap jangan putih lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. So alhamdulillah saya baik. Aduh. Pelik kok tu. Sat kita timbang. Okay. Alright, so setup aku hari ni rod custom daripada Shopee Session 24. Rod custom blank blank apa ni blank Red Store 2040 7 kaki, ring Fuji, mesin Iguana X. Okay, so mainline Moonlight, umpan pelet perambut V. Okay, so kita tunggu lah ada sambaran ke tak. Okay, jom kita tengok si Puawi. Dia kecil buah ke tak? Aduh, first time dia datang sini. Makan guys, sambut guys. Tengok buat perambut tadi. Main apa tadi? Tak. Tak. Oh, tanam tu. Tanam. Data tu sambut. Mantap guys. Tengok dia punya ni. Oh, ni inti je. Inti dia orang ni. Dia nak masam ni, maknanya dia nak masam tajam. Okey, so jom kita siap-siap kemas-kemas barang sikit. Bila kita makan. Kau pacut. Pakai mancing ke? Oi. Asyik lah. Asyik lah bro. Ui, red tail. red tail kira abang? Tak lah. Kalau besar. 12 kilo ke atas. Allah. Lucut. Sik baik. Ui, kuat Dia pi. Allah. Dia mana? Dia makan dekat-dekat 16 ada. Ui, 20 kilo macam mana dia punya tarik. Mantap, tengok. Aku pelik ada ni. Ikan tu makan usul, makan hati ayam kan. Roti dia belasah. Asyik lah. Memang Ultraman lah abang. Tengok muka akhir tu. Oh, lemak sangkut. Kenapa?
Ikan sama ke sangkut ni? Buat esen kat dia. Run. Haram tak kena lagi. Lucut lagi guys. Okay, jom lanjut. Run. Oh, kena. Allah. Okay guys, itu je yang kita dapat tengok hari ni. Jom kita try. Oh, si Puawi tengok dengan kasut tercabutnya. Dia boleh pacok lagi guys. So harap kali ni ada hasil lah. Banyak kali lah kami lucut putih. Tak larat lah. Harap kali ni naik podium. Okay guys, okay. Itu dia. Si Puawi. Ish. Dia nak jerit tu lagi sikit dia nak jerit tu. Sipa depan. Depan, jauh depan. Oh, tu dia dah jerit dah. Dia jerit dah. Aku seram tu. Tali mana? Okey pula tali kan. Takut luka. Tarik lagi dah. Mekong ni. Mekong ke patin. Macam tu lah tarik. Apa lembu dia tarik. Dia pecut lagi guys. Necelau menjerit. Mana tu? Kat mana tu? Ui. Lagi dahsyat. Melengkoi. Melengkoi dia. Hai.
Allah. Hai tak? Copra yo. Hai. Azhar kena ekor ke? Kita makan ni. Balik sembat ni. Oh. Kepala tu. Kepala. Hai. Maksudnya ni. Badan. Ekor dengan ekor. Oh, ha. Mata panjang kan. Uish, janganlah pijo ni copra yo ni. Janganlah pijo. Sudah. Oh, tadi ni boleh pasal luka dia tadi. Oh guys. Mantap guys. Mai aku nak ambil gambar kau sikit, tengok tu. Sipu dah cabut kan. Tak ambil cabut boleh pacok you. Tahu dia. Oh, nak sampai dah. Mana tangguk. Oh, makan. Oh, bo. Hah? Allah buta tu. Oh, betul. Aduh. Kami dilanda kemurungan macam ni. Putih kat mana? Tengok. Dia putih kat ni, rambut. Aduh. Oh. Rambut. Aduh. Lagi tak cuba lagi. Okey, lepas. Okey, sabar pakai zipper balik. Okey. Aduh. Oh, sipu awi lagi. Alamak. Oh. Jangan jauh sangat. Oh. Ini dia. Tak tahu lah. Oh, sipu awi. Umpan yang menjadi hari ni guys. Oi. Ni macam patin ni. Tapi pi macam copraya. Nampak sirip panjang. Uish. Oi, sudah. Pasang. Kiri. Kanan. Kanan. Tu dia kasut pun cabut dah. Kasut cabut lah guys. Kiri kanan boleh lupa ni. Oh, copraya lagi. Abah boleh pam. Abah pam lu. Agak rapi kat depan bawah ni. Payah kuat makan roti. Okey, boleh. Pam lagi. Alamak. Boleh ha. Oh, mendak ni. Kanan. Kanan. Bawah. Atas dah. Oh dah. Sangkut mata kain mampui. Kasut putus.
Oh. Tidak mata kaya. Oh, itu dia. Oi. Betul. Dia reverse ke ni Awi? Macam reverse ni. Macam reverse ni. Dah. Oh. Oh, faham Awi. Oh. Ini jarang-jarang berlaku tak pakai sipur ni. Ya. Oh, pam. Oi. Liak betul ni. Bagi lah kerja sama sikit. Liak sangat. Main bola tak pakai kasut. Kena pusing tu pula. Nah, yo. Tak kasih naik kali ni, kasih naik. Pam. Dia pump dia tentang. Dia menam. Oi. Okey. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Oh. Okey, patali. Alright. Oh, makan. Bo. Hai. Macam tak ada. Ya. Ni mata satu. Oh. Masih nak badan lah. Badan. Badan. Aduh, patut dia reverse. Oh, okey. Ada cabut. Reverse. Oh, buka ikut. Dah. Okey. Takut. Pula ini banyak Mata ke ni. Wah, cuba oi. Okey ya. Oh, strike. Oi. Tak boleh nak. Aduh. Boleh pula. Yang naya ni. Jalan jauh. Pelampung. Oh, jauh. Oi.
Weh, jauh-jauh ni. Aduh. Oh. Nah, yo. Kak. Dia tak penat, kita penat. Dah kayak ini tadi. Oh, cuma. Wah. Hah? Awak kira dikit yang mana dah? Bol lah bang. Abang. Oh sini. Bol lah. Bol lah. Oh. Dia makan. Siap baik ya. Oh, dia sambut ke? Alam tu. Lalu je ni. Nak dekat balik ke makan. Tak boleh kena sambung ni. Sambung sampai habis umpan. Ada tu nombor. Oh, masa sembak tadi. Tak main. Naik. Kecil ah. Ada tak kita? Kecil ah. Saya pakai itu purple ah. Purple. Purple je tu. Anan. Lampung. Atas. Ha. Aduh.
Oh. Naik. Dah lah. Ui. Oh, pojok. Aduh, lepi lagi lah. Lepi balik. Aduh, dah lah. Angkat weh. Bawa. Beri wine. Ui, dah. Wih, dah lah. Ya. Mekong ya. Baru juga lagi. Hah? Oh. Baby shark. Oh. Rendam. Ambil pala lu. Depi lagi. Standby. Okay, standby. Apa? Oi. Sik baik kalau seorang ni mau tak terjalan ni. Ada tinggal dulu Oh, boleh. No problem. Okay, thank you. Bull ke tak ni? Bull. Aduh, Allah ekor dia. Dia terkeluar. Bas ni, kaki bas ni. Oh. Ush. Tak pernah tengok macam pelaya besar ni. Tepuk sikit guys, tepuk sikit. Mana ni? Tak ada. Boleh ni? Bagi apa Sofi? Oh, 19. 21. Yang kepala. Yang kepala cantik. Alright guys. Masuk tu. Lama kau pergi tiba-tiba. Masuk lah nombor 2. Lama kau pergi Tolong aku sampai. Dah. Oh, motor. Second kau ni ya.
Oh, Allah Akbar. Boleh Abi? Allah. Nak hari saya buat. Nak bagi risik apa? Oh. 21. Masuk. Nombor 2. 21. Alhamdulillah. Aduh. Nak hari. Masuk ranking ni. 21. Nasib baik. Ha? Game bro. Nasib baik kan. Nasib baik. Ih. Saya cakap jangan tutup. Oh. Abang tu berapa? Vegeta. Okay, masih Wi. So, Chok Playa 21.6 lah. Alhamdulillah. So, kita tunggu collection. Hai, Assalamualaikum guys. Alright, so berakhir sudah apa orang kata sesi mancing kami hari ni. Tadi dengan si Puawi. Oh, hari ni dia gasak. Cuma rezeki tak ada. Biasa first time baru sampai kolam section 24. Jadi dia bagi salam perkenalan dulu macam biasa kan. Okey, jadi situ lah. Aku nak cerita pun tak tahu. Aku putus lucut macam tu aku tak tahu. Jadi sekok je yang dapat naik. Tu pun tak tahu orang potong ranking ke tak tahu lagi. Tapi si Puawi banyak. Mantap. Next time. Tu pun malam ni nak pergi sambung Sungai Boya lagi. Gila guys. Dia sudah kena taik ikan guys. Alright, so pada yang baru sampai kat channel aku, jangan lupa subscribe. Okay, like, share, komen. Alright, kita jumpa lagi di episod akan datang. So, Assalamualaikum. Nak cakap apa? Tak nak pesanan apa. Next time. Terrepeat lagi. Okay. Assalamualaikum.